betul. Yes. Awak kat mana? 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 Event hari ni successful lah katakan Best. Habis kecoh lah pasal ada macam apa orang daripada Indonesia datang. Ya betul. Benda-benda gini actually buat meriah. Dia crowd-crowd yang responsif gini. And of course kita celebrate the differences in celebration. Macam orang Indonesia ada celebration sendiri. Betul. Malaysia ada. In fact in Singapore pun kita ada celebration orang Cina pun. So kita celebrate the difference lah. Best. Betul. Okay, kalau korang tahu ni event kita berada dekat Puteri Ivory, yes. Ivory by Puteri. Ivory by Puteri dekat Somerset. Somerset. Betul. So if you guys want to see the behind the scene, kita just watch this video lah Okay. Alright, bye. Sini satu lah. The on the go nanti benda. Habis footage pasal kes kau dapat saya. Kalau benda-benda. Kena dapat lah, nanti balik pada aku scrap lah. Tengok mana. Pasal dulu aku worried nak beli benda ni. Because aku ingatkan benda ni throughout dia punya image is distorted warm dengan number one ni. So number one tak boleh buat benda gini. Betul, dia ada principle lah. Tak boleh buat candid shot. So I have to remind everybody also later kalau korang buat candid shot, jangan just don't touch him or just tolak kepala dia. Pasal dia nak kena maintain that bearing kan. Kau budget tu important. Ini dating ada ni. To work, X Red Bull, X Coffee, and X Crazy Teammate. Belum datang Belum. Belakang ni, depan. Okey, cantik. Boleh boleh Kau keluarga sahabat handai rakan kawan yang datang di rumah ini. Okay, it's a short walk, so take your time, slow down. So kalau ada guest lambai, just acknowledge diorang. Orang kita juga untuk beralih kepada ini. Mari kita ramai kita sambut kedatangan permaisuri kita hari ini. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Nur Fasiha. Okay, 1, 2, 3, tutup. Nah, nanti kau tunggu Idris masuk dia punya ni drama. Allahumma salli wa sallim. Kita kan Orchard Road. Yapi. Sunday. Awak kat mana? Awak kat mana lagi tu? Saya tunjuk ya. Awak kat mana? Awak dia gini kan? Dia gini kan? Saya gini. Awak kat mana? Awak kat mana? Tak clear. Boleh buat lagi tak? Boleh. Sengaja. Sekarang je nak buat. Boleh lah. 1, 2. Tapi nyanyi tau. Kita nyanyi. Kena menang tau. InsyaAllah boleh, insyaAllah. Awak kat mana? Boleh. 1, 2, 3. Awak kat mana? 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 Hamka datang nak jumpa isteri, balas pantun turn by turn. Kalau dia tahu susah-susah macam gini, dari tadi ramai-ramai U-turn. Okey, nak duit kena pantun. Boleh pantun Kamu lah. Kucing berlari.
nak cari makcik yang berbelang-belang ni. Boleh. You tenang. Okeylah. Terima kasih ah. Terima kasih ah. Gurau-gurau, kacau-kacau. Kalau tak cukup boleh minum. Di sini ada Kasih. Silakan. Kejap. Okey, terima kasih. Kita ada hibur lah. Okay guys. Satu foto. Dah sampai. Salam. Hati ini ada namamu, nama seorang insan yang aku rindu. Dalam diri ini ada sayangmu, sayangnya dirimu tidak mengerti. Ada terhibur satu. What you are going to be witnessing right now up on this beautiful dais is both bridegrooms going to be going through the ceremony we call the Salam Restu, where both bridegrooms will be seeking blessings from the bride, from the parents. Hopefully as this day forward, may Allah bless them with open doors of blessing, open doors of happiness, protect them with sustenance all the way till Jannah in a form of pay now. Okay, alright guys, senyum. 1, 2, 3. Alright guys, fun shot. 1, 2, 3. Selamat penyanyi baru lah balik kat kamera, boleh? Ready? Dalam kirakan 1, 2, 3. Selamat pengantin baru. La ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illallah. La ta'budu. Okey, Pak. Yang ketiga ni challenge daripada Rafiq. Yang setengah. Yang fun size. Yang fun size kat Serban. Oh, nenek dia berada sini nenek. Oh, berada sini. Alah nenek. Sini nenek. Okay, 1 fun shot. 1, 2, 3. Habis. Nenek, mini le. Saya kira 1, 2, 3 semua cakap sarang he. Sarang he, boleh? Apa tu? Sarang he. Tahu nek, sarang he tu I love you nenek. Boleh nek. Good pun good lah nek, boleh nek. Kena lah tu. Boleh. Boleh. Okey. Yes. Okey, ramai. 1, 2, 3 sarang he. Gitu kan? Gitu kan? Okay, stand by. Ready. 1, 2, 3. Ini sound tak keluar nih. Terima kasih. Oh, ini kawasan di sini. Banyak tuh drama Korea nih. Ini sarang nih ya. Waktu zuhur di Singapura adalah pukul 12.53 minit pagi. Sebelah. Yes. Okay, alright guys. Okay, boleh. 1, 2, 3.
Okay, satu fun shot. One shot ready. Oi. Yang kedua ini pembelajaran. Ini presisi kan. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Haka and Fasiha. Sorong papan, tarik papan, atas papan ada durian yang dah bohit tak dapat naguskan. Kalau ada salah dan silap harap maafkan. Berjumpa kita di hari ini, ketawa-ketawa terkekek-kekek. Kalau ada rezeki, insya-Allah kita jumpa lagi. Isteri Aida mesej suruh balik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tu pusing, tapi kita pakai handphone atau tepi. Rekod kita yang pusing tau. Lepas tu kita post IG story.